So hope so. Korang boleh follow nama media sosial saya, semuanya sama je. Akaun saya nama semua sama je, antara Nur Ain Nadia Anwar ataupun Nadia Anwar. Di Instagram pun sama saja. So content I lepas ni more to nak sharing about my journey dari awal. Sebab ramai je masa yang saya tengah naik tu, bukanlah saya tengah naik, maksudnya saya punya trending dekat Muka Biru tu adalah tentang perjalanan saya, macam mana saya kuat hadapi orang kata susah senang. Orang ingat saya punya struggle tu adalah satu saja. No, I ada banyak pernah hadap. So which is bukan satu je. Bukannya cerita saya ni, saya dalam media sosial ni hanya baru lagi, tidak. Saya di media sosial dah 10 tahun berniaga. Cumanya tak berapa lah aktif sangat. Tak adalah macam hari-hari buat konten apa semua kan. Saya more tu bisnes saya dulu, iaitu MLM, Multi Level Marketing, Forever Living. Journey saya, macam mana saya boleh income daripada saya punya struggle tu daripada kecil, iaitu saya punya ayah pejabat awam. You know, pejabat awam kan gaji banyak pun kan. So dan saya juga journey struggle dari kahwin awal, umur 20 tahun sudah kahwin. Saya pernah struggle yang makan lempeng hari-hari, maksudnya meremang-meremang. Anak nombor 2 masa tu, pregnant nombor 2. So macam mana saya struggle 5 years nak tunggu bankruptcy. So saya akan share journey tu. Saya akan share lah dari awal kronologi dia. Kronologi dia boleh lah kronologi, sebab orang hanya tahu 10% saja cerita daripada saya. So diorang dah judgemental. Diorang dah fikir alah baru susah sikit dah kecoh. You guys tak tahu tau. You hanya tahu 10%. Ada how to I boleh diagnosis bipolar disorder. Lepas tu I ada 4 anak. Lepas tu kenapa I decide untuk bercerai. Saya dah 2 kali pun bercerai dengan orang yang sama. So saya tak nak lah. Saya bukanlah cerita I tidak. It's a journey. Korang macam maybe ibu tunggal di luar sana yang tengah tough time, maybe dia rasa macam apa nak buat ni. Mungkin dia tak pernah lalu, and then mungkin dia daripada, sebab saya jumpa, dan ini adalah orang kata hikmahnya. Bila saya jatuh tu, saya mencerita naik, and then tiba-tiba saya kenal dengan beberapa orang di Facebook, di muka buku, and then di trade, di whatever, kat mana lah saya jumpa tu. Is a journey untuk saya kenal others, and then how saya nak sharing saya punya journey, and saya kenal macam-macam perangai, macam-macam. You guys tak tahu tau. Kadang-kadang kita ni hanya untuk mencari rezeki tambahan, tapi bila mana cerita kita tu naik, and then tiba-tiba you tak kacau orang pun, orang kacau you. Bila you punya posting tu menarik perhatian orang ugut you, and then tiba-tiba orang message you cakap bukan, orang calling you benda yang maybe dia sebab I attract dia ke, I tak tahulah, tapi dia message yang bukan, and then even laki orang ke, tak siapa-siapa, entah I tak kenal pun, tiba-tiba sharing dia punya aib sendiri, buka aib sendiri. So itu adalah journey lah. Sebab tu saya nowadays saya baru tahu how feel that menjadi influencer bukan senang. So bila mana you attract, you jadi perhatian orang, tiba-tiba orang yang you tak kenal mesti bukan, and then ugut you, nak santau lah whatsoever, nak do something yang I ada benda tu So bila mana I punya cerita tu trending pada tahun lepas 2025, dan I tak pernah imagine pun selama I berkecimpung dalam dunia perniagaan, dan I introvert person, di mana I tak pernah terfikir pun I akan jadi someone I tak pernah terfikir pun tu. Just niat I tahun lepas hanya untuk jual my Spring Love, untuk I balik kampung sebenarnya, untuk anak I masa tu I ada total 4 anak. 2 anak dekat kampung, 2 anak dengan I. So bila mana tahun kedua raya I tak balik, dia macam ugut lah. Dia cakap ibu kalau tak balik kita nak naik bas. So I macam how to, macam mana duit tak ada ni kan, semua kan. Sebab I buat macam-macam benda I buat. Kau terbalik-balik, macam-macam benda I buat. Kadang-kadang orang yang tak kenal I, dia katakan why tak kerja part time.
That's why I nak buat satu video untuk clarify. Maksudnya tak nak lah bagi you guys suka fitnah macam-macam apa semua kan. You ingat I ni baru hidup, baru apa orang kata, baru hadap ke benda ni. No, benda ni bukan I baru hadap. I dah hadap susah yang which is mana hutang yang tak banyak, susah yang kecil-kecil. I bukan daripada family yang apa orang kata gaji gaji banyak. No, tak ada. I memang dari kecil lagi dah diajar untuk lalu dah fasa-fasa susah apa semua tu. Dah lalu dah benda tu. Cuma Allah bagi rezeki I lebih sikit, iaitu tiba-tiba I merasa income-nya agak banyak, 8,000, 10,000, 15,000, 20,000, 50,000 sebulan. I dah rasa benda tu is nak kata culture shock. No. Kita orang kalau culture shock tu, I bila beli macam-macam shopping. No, I bukan macam typical of orang macam tu. So that's why journey I nak ceritakan, sebab I sebelum ni I bukukan. So maybe you guys tak kenal. So ada yang beberapa yang tanya dia single mother, how dia nak dapat kekuatan apa semua. So I harap content yang I buat iaitu cerita my journey, how, dan I juga bipolar disorder. I tak bangga pun, sebabnya I rasa lagi better I mengaku daripada someone yang nampak sihat tapi sebenarnya dia ada masalah mental dan tiba-tiba buat something yang tak jangka lah. Selalunya benda yang berlaku kita memang takkan jangka. So itulah tu benda yang berlaku dalam hidup kita. Kalau benda tu baik dan benda tu tak baik, kita takkan jangka. Walaupun you prepare macam mana, you prepare, you tak boleh nak cakap what are you doing, macam you ada accountant ke whatsoever ke, you tak boleh cakap hidup you akan teratur, sebab kita merancang, Allah pun merancang. So that's why I nak bagi satu macam orang kata kesedaran. So ada yang macam Mrs. I cakap nak bunuh diri lah apa semua. So content I agak macam berat sikit sebabnya banyak benda I nak cerita, tapi I akan tapis untuk sesuai didengar oleh semua orang, which is kalau baik korang ambil, kalau tak baik korang buang jauh-jauh. So I tak ada nak cakap jadi typical orang yang nak influence yang tak baik. No. Dan bukanlah nak buka aib ke tidak, tak ada. Sebab aib yang lama tu Allah kata kalau boleh tapis-tapis janganlah cerita-ceritakan. Cuma it's a journey, jalan how maybe orang tengah tough, tak tahu nak buat apa, yang rasa macam hidup dia je yang tengah tough. So apa yang dia perlu buat, I just akan buat video, akan bagi you guideline. Is baik benda ni you boleh share dekat ramai orang. If tak baik you abaikan, you anggaplah you tak pernah dengar ke whatsoever ke lantak. So sebab ramai yang PM I tanya how I kuat. Dan yang bagus juga, ada yang bagi sharing ilmu, ada yang memang melalui fasa bankruptcy. Bankruptcy banyak faktor, daripada segi property, daripada segi income tax, banyak benda. So dan ramai mungkin orang dia dengar daripada mulut kawan-kawan dan tak pernah lalu pun benda tu, dan tiba-tiba dia lalu. So it's a journey lah, journey. So I cerita bukan nak buka aib siapa. I pun tak bagi tahu you guys apa my family. No, I tak bagi tahu. Just nak berkongsi. Kalau korang rasa benda ni baik, korang ambil. Kalau korang rasa benda ni tak baik, korang abaikan. So the main point is berkongsi. So siapa yang nampak tak payah nak share business dengan I. I'm so sorry, ramai orang share business dengan I. I'm not going well. I dalam keadaan yang tak stabil. So I dah fokus on education advisor, Isranaku Education. Thank you so much yang bagi percayaan. Focus one lah. So I dah try. Rupanya I fokus banyak benda sebenarnya, buat sakit kepala juga. I'm not good. I'm not itulah tengah sakit kepala. So I hope sedikit sebanyak benda ni adalah satu amal jariah juga. Jika baik ambil, jika tak baik you buang. Dan tolong doakan I kuat, sentiasa dipermudahkan urusan, sentiasa dapat. Sebab I dengan my parents sama, bisnes yang sama, yang kita orang dalam keadaan yang sama. So I pula adalah anak harapan my parents, sebabnya I belum kahwin. I dah bercerai kan. So diorang memang harap I. So you doakan I, okay?